Tabung pendidikan anak-anak, nak simpan dekat mana paling selamat? Video ni khas untuk ibu ayah yang masih tercari-cari tempat terbaik untuk simpan duit anak. Parents kena faham satu benda penting. Simpanan pendidikan ni bersifat jangka masa panjang, 10 tahun, 15 tahun. Masalahnya, kebanyakan kita simpan dalam bentuk duit. Dan duit kita tahu makin lama makin susut nilainya. Saya masih ingat abah saya pernah cerita sekitar tahun 1980-an dulu. Pergi sekolah makan di kantin cuma 10 sen. Hari ni tahun 2026 makan dekat kantin boleh cecah RM5 seorang. Itu baru makan di sekolah, belum lagi yuran universiti. Bayangkan 18 tahun akan datang. Walaupun kita kumpul duit daripada sekarang, kalau simpan dalam bentuk cash semata-mata, besar kemungkinan tetap tak cukup. Sebab inflasi sentiasa naik. Jadi apa solusinya? Tukarkan sebahagian simpanan tu kepada emas. Kenapa emas? Sebab kita tahu emas simpan nilai dalam jangka masa panjang. Contoh mudah, kalau konsisten simpan 1 gram sebulan selama 7 tahun, kita dah ada 84 gram emas. Nilai 84 gram emas hari ini sekitar RM51,000. Dan dalam rekod 20 tahun lepas, harga emas meningkat lebih 800%. Purata kenaikan tahunan sekitar 10%. Bandingkan dengan simpanan pendidikan biasa yang pulangannya sekitar 4% ke 4.5% sahaja. Beza yang sangat besar untuk simpanan yang tempoh jangka masa panjang. Sebab tu, ramai yang mula jadikan emas sebagai dana pendidikan anak. Tak semestinya simpan semua dalam emas, tapi diversify. Di Public Gold, ibu ayah boleh buka akaun Gap Junior untuk anak bawah 18 tahun. Boleh mula kecil dahulu. Kalau betul-betul nak pastikan anak masuk universiti nanti tanpa beban kewangan, jangan simpan duit semata-mata, tapi kita simpan nilai. Ibu ayah yang nak saya bantu daftarkan akaun Gap Junior untuk anak-anak, boleh isi sign up form untuk saya bantu sebaiknya.